Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal guys. Okey baik, pada malam ini kita akan meneruskan lagi akan video reaksi seram kita guys. Di mana pada malam ini FJ akan menceritakan satu kisah yang dikongsikan oleh saudara Nazrin Aizat yang FJ jumpa dekat Facebook guys. Dia baru kisahkan kejadian yang berlaku terhadap diri dia berkaitan dengan tersesat di laluan hutan begitu. Okey, ketika hiking. Ini adalah kerana suatu FJ sedang scroll akan kes pendaki yang hilang, iaitu Puan Jaslinda yang sampai sekarang masih tidak dijumpai. Jadi terjumpa kisah ini dan kisah ini mendapat perhatian ramai lah guys, ramai orang like, hampir 11,000 orang berkaitan dengan pengalaman yang beliau lalui inilah. Okey, saudara Nazrin Aizat, boleh cari di Facebook beliau kongsikan. Jadi guys, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama mendengar akan kejadian ataupun kisah benar yang diceritakan oleh beliau inilah. Okey, jadi korang boleh dengar ataupun korang boleh lihat akan video ini. Okey guys, kejadian ini FJ terus kepada kisah tersebut, iaitu FJ ulas baliklah akan cerita yang disampaikan oleh beliau. Okey, aku dah naik bukit ini bertahun-tahun. Boleh kata dalam sebulan 2 atau 3 kali memang aku akan naik di bukit ini. Laluan semua dah hafal. Setiap selekoh, setiap sempang, setiap kawasan batu besar tu aku dah kenal sangat-sangat. Sebab itu pada hari kejadian, aku naik macam biasa tanpa fikir apa-apa yang akan berlaku. Semasa pendakian, tidak ada apa-apa perkara pelik yang berlaku. Cuma aku ada satu perkara yang aku perasan. Aku langsung tidak menjumpai orang dekat kawasan laluan dia itulah. Tapi masa tu aku tidak fikir yang bukan-bukan. Kadang-kadang memang ada hari yang ada orang datang, dan ada juga hari yang tiada orang. Bila sampai dekat puncak guys, aku duduk sekejap untuk melepaskan penat. Dan tiba-tiba aku rasa macam pelik. Aku tengok keadaan sekeliling aku. Kenapa kawasan ni jadi gelap sangat ni? Jadi aku pun angkat kepala aku dan dongak ke langit. Memang keadaan cuaca pada ketika itu dah suram. Jadi bila aku tengok ke arah jam, jantung aku terus berdebar. Ya Allah, dah nak maghrib rupanya. Maksudnya dia tak perasan guys. Masa tu aku terus bangun dan tidak berfikir panjang. Aku mula turun daripada bukit tersebut. Dalam kepala cuma ada satu benda sahaja, nak cepat sampai ke bawah. Pada awalnya semuanya masih normal. Aku berjalan laju seperti biasa. Tapi makin lama makin perasaan tak sedap hati itu datang. Sebab semasa dalam perjalanan turun, aku masih tak jumpa seorang pun manusia. Langsung tak ada guys. Bukit yang biasanya penuh dengan orang jogging, hiking dan bergambar, hari itu kosong. Yang ada cuma bunyi hutan. Dan tidak lama selepas itu, aku mula mendengar bunyi monyet atau kera dari jauh. Sekali. Kemudian bersahut-sahutan. Kemudian makin lama makin banyak. Suara mereka bergema di dalam hutan yang semakin gelap. Okey, ini bunyi unggas ni je rasa. Masa itu langkah aku dah semakin panjang. Aku tidak lagi berjalan santai. Sampai dekat satu kawasan laluan air dengan batu-batu besar, aku mula rasa suasana tempat itu dah berubah. Siang tadi aku nampak biasa je dekat kawasan ni. Tapi pada waktu maghrib, batu-batu besar itu nampak hitam dan menyeramkan. Aku terus pandang ke depan.
tiba-tiba, hush, sesuatu melintas dekat depan muka aku. Aku jadi terkejut sampai hampir tersadung. Rupa-rupanya ianya seekor burung yang besar. Burung ni dia terbang laju ke arah aku, dan bila dah dia dekat sangat, dia berpatah balik. Aku menarik nafas lega. Tapi sebelum sempat keadaan menjadi tenang, dia datang lagi kali kedua. Lebih dekat daripada sebelumnya. Jantung aku mula berdegup laju. Kemudian datang kali ketiga. Masa tu aku dah tak fikir apa dah. Aku cuma berjalan, dan berjalan selaju yang boleh. Tapi tak lama lepas tu, aku mula dah dengar azan maghrib sayup-sayup dari jauh. Bunyi azan ini sepatutnya menenangkan. Tetapi entah kenapa, perasaan tak sedap hati itu masih ada. Sedang aku berjalan ini, tiba-tiba aku ternampak ada sesuatu yang berdiri dekat laluan yang aku jalan itu. Aku pun terus berhenti. Dalam cahaya yang semakin malap, remang-remang waktu maghrib, aku nampak ada seekor kancil. Aku terus jadi bela. Mana pula datang kancil ni? Bila masa pula ada kancil dekat bukit ni? Aku dah naik bukit ni bertahun-tahun, tapi tak pernah sekali pun aku nampak ada kancil. Dan yang peliknya, kancil ini dia tidak lari guys. Dia cuma berdiri dan memandang ke arah aku. Apabila berlaku keadaan seperti itu, aku pun terus memandang ke arah dia balik selama beberapa saat. Kancil itu masih berdiri, masih sama, dan dia langsung tak bergerak. Entah kenapa, aku merasakan tenungan sang kancil ini dia rasa lain macam. Bukan macam seperti haiwan liar yang takutkan manusia, tapi seolah-olah dia macam memerhatikan aku. Jadi masa tu otak aku dah mula fikir macam-macam lah. Tiba-tiba terlintas satu perkara. Kalau dah ada kancil dekat bukit ni, biasanya mesti ada pemangsa yang sedang memburu dia. Terus dalam kepala aku teringat kemungkinan ada sang harimau. Walaupun logiknya memang rasa macam tak masuk akal, tapi bila mana kau berdiri seorang diri di dalam hutan sewaktu maghrib, macam-macam benda boleh muncul dalam kepala. Dan aku pun mula memandang ke arah kiri dan ke kanan. Aku mula mencari kalau ada harimau yang sedang memerhati dari dalam semak. Akhirnya aku kuatkan diri untuk berjalan ke arah hadapan, ke arah kancil tersebut. Kemudian baru sahaja beberapa langkah, kancil itu terus berpusing dan melompat masuk ke dalam hutan. Dan anehnya, bila sang kancil ini hilang, tiba-tiba aku menjadi rasa lebih takut berbanding dia ada tadi.
Sebabnya sekarang aku dah tak tahu apa yang ada dekat sebalik-sebalik semak itu. Jadi aku pun meneruskan perjalanan. Tapi selepas itu muncul satu perasaan yang susah nak dijelaskan. Perasaan seperti ada sesuatu sedang ikut dari belakang. Tapi aku tak nampak apa-apa dan aku tak dengar apa-apa. Tapi aku rasa makin lama perasaan itu makin kuat. Sampailah aku rasa kalau aku toleh sahaja ke belakang, kemungkinan aku akan nampak sesuatu yang aku tak nak nampak. Kemungkinan hantulah kot. Jadi aku langsung tak menoleh ke arah belakang. Aku cuma memandang ke arah hadapan dan berjalan semakin laju. Kemudian tiba-tiba satu hembusan angin yang sangat kuat dan sangat sejuk melanggar badan aku. Sejuk dia rasa sampai ke tulang. Angin itu macam menolak aku ke arah hadapan. Dan tiba-tiba pokok-pokok yang ada dekat dalam hutan itu, kiri dan kanan bergoyang dengan kuat. Daun-daun berterbangan. Dan selepas angin itu lalu dekat kawasan itu, tiba-tiba seluruh hutan menjadi sunyi. Sunyi yang betul-betul tak kena tempat. Bunyi cengkerik yang aku dengar waktu maghrib tadi dah hilang. Bunyi daun pun dah hilang. Malah bunyi langkah kaki aku sendiri pun macam tenggelam. Seolah-olah dalam hutan ni, seluruh hutan ni berhenti bernafas. Tidak ada bunyi yang kedengaran. Bila berlaku keadaan seperti itu, aku pun terus berjalan. Kemudian secara tiba-tiba aku ternampak satu cahaya daripada arah lurah bukit. Yang pada mulanya aku ingat itu adalah cahaya yang biasa saja. Tetapi bila aku tenung lama-lama ke arah cahaya tersebut, aku ternampak sesuatu yang buat darah aku rasa sejuk. Dekat bawah sana yang kelihatan cahaya tadi, ternampak macam ada dua buah surau. Satu nampak lama, satu lagi surau nampak usang. Satu lagi nampak baru dan bersih. Dia nampak dua surau guys. Satu nampak lama, satu yang bersih. Tapi yang peliknya, kedua-dua surau ni arah kiblatnya berbeza. Aku pun kerut dahi. Macam mana ada dua buah surau yang ada bersebelahan tetapi arah kiblatnya berlainan. Jadi dia nampak surau mungkin menghadap ke sana, dia punya kiblat dia sebelah sana, mungkin nampak ke sana. Dan selepas tu aku nampak ramai orang dekat surau itu. Semuanya berpakaian putih. Ada lelaki dan ada perempuan. Mereka sedang solat. Dan tak ada seorang pun dalam surau itu yang memandang ke arahku. Dan dalam masa yang sama, aku terdengar suara bisikan dekat telingaku. Kedengaran bunyi ini perlahan. Dan pada awalnya terdengar bunyi ini bunyi seorang. Kemudian semakin lama bunyi ini makin ramai, macam datang daripada semua arah. Bulu roma aku terus meremang dan aku berdiri terpaku, tak tahu nak buat apa-apa. Tengah otak aku cuba proses untuk memahami apa yang berlaku, yang aku tengok ni, tiba-tiba guys, telefon aku berbunyi, bergetar. Dia angkat telefon tu
Rupanya isteri aku yang sedang telefon. Dan aku pun terus menjawab telefon tersebut. Isteri dia pun tanya kepada dia, Abang kat mana ni? Dan aku menjawab, abang masih ada dekat bukit ni. Terus isteri aku diam beberapa saat. Kemudian aku dengar isteri aku dia mengucap panjang, Abang, ni dah pukul berapa dah? Tanya isteri aku. Masa itu macam ada sesuatu tersentak dalam kepala aku. Aku terus pandang ke arah lurah cahaya yang aku nampak tadi. Bila isteri tanya, dia tengok lurah tu. Dan masa itulah darah aku rasa sejuk. Tak ada rasa apa-apa dan rasa kosong. Tempat yang aku tengok ada cahaya tadi dah jadi gelap. Dua surau yang aku nampak tadi pun dah hilang daripada pandangan. Orang-orang yang pakai baju putih tadi pun dah hilang. Macam tak pernah wujud keadaan itu. Aku pun terus berjalan sambil bercakap dengan isteri aku ni. Dalam keadaan aku pun tak tahu apa benda yang berlaku. Tak lama kemudian, aku nampak motor yang aku parking dekat kaki bukit itu. Dan waktu tu motor aku saja yang tinggal dekat situ. Tak ada orang lain, tak ada motor lain. Aku terus hidupkan enjin motor aku. Dan tak tunggu lama, aku terus keluar daripada kawasan bukit itu. Tapi sebelum sampai ke jalan besar, aku ternampak ada sesuatu melintas di antara pokok. Zas, laju, terlalu laju. Seolah-olah macam bola api terbang dari satu pokok ke satu pokok yang lain. Aku terus pulas minyak dalam keadaan itu. Tapi tiba-tiba motor aku terasa berat. Terlalu berat. Macam ada seseorang yang sedang duduk dekat belakang. Gear 3 tak jalan. Aku turunkan motor aku ke gear 2. Gear 2 pun rasa berat, tak jalan. Aku turun ke gear 1, tapi aku masih lagi terasa berat. Dan ketika itu telinga aku mula berdesing. Dia rasa berdesing kat telinga dia. Bunyi desingan itu makin lama jadi makin kuat. Sampai aku rasa bunyi itu mencucuk di dalam kepala. Dan motor aku ni berat. Terasa seolah-olah motor aku ni ditarik ke belakang. Setiap meter ke hadapan itu, aku terasa susah sangat motor aku ni nak berjalan. Kemudian apabila aku dah nak sampai ke puncak jalan, tiba-tiba semua keadaan dan kejadian tadi hilang. Motor aku jadi ringan. Terlalu ringan sampai aku nak hilang kawalan. Sebab aku dah pulas habis aku punya motor. Dan aku hampir hilang kawalan. Dan bila berlaku kejadian malam itu, aku ambil keputusan untuk tak terus balik ke rumah. Seperti mana petua orang tua-tua dululah. Aku pergi singgah kat kedai mamak. Aku lepak hampir 1 jam dekat situ. Tapi desingan bunyi yang datang kat telinga aku tu masih tak hilang. Aku masih dengar lagi bunyi desingan tu. Dan akhirnya aku singgah ke pejabat. Mungkin pejabat dia ni buka sampai waktu malam kot. Aku duduk bersembang-sembang dengan kawan-kawan yang ada dekat pejabat. Dan perlahan-lahan bunyi desingan itu pun hilang.
Bila aku rasa dah okey semua tu, barulah aku balik rumah, berjumpa dengan isteri dan keluarga aku. Tapi pada malam tu aku tak boleh nak tidur guys. Aku asyik kepala otak aku teringat akan 2 surau yang aku nampak tadi. Sampai keesokan paginya, sampai dekat pejabat, aku dengar ramai orang tengah bercerita. Ada yang orang cerita dia kena tindih masa dia tidur semalam. Ada yang kata waktu dia tidur semalam ada nampak lembaga. Dan ada kawan-kawan pejabat semalam dia cerita, aku rasa macam ada orang berdiri dekat hujung katil aku. Aku cuma berdiam diri. Dalam hati aku teringat semula semua yang berlaku semalam. Ada kancil misteri, ada bisikan yang aku tak tahu daripada mana. Aku ternampak 2 buah surau semalam. Aku ternampak orang berbaju putih sedang solat beramai-ramai tanpa memandang ke arah aku. Aku teringat kejadian bola api yang melintas di antara pokok ke pokok waktu aku nak keluar dari kawasan tersebut. Aku teringat motor aku tiba-tiba menjadi berat. Dan pada masa itulah semua yang terlintas dalam fikiran aku. Dan aku rasa mungkin malam tadi, mungkin bukan aku seorang sahaja yang turun dari bukit itu. Sekian tamat kisah ini. Okey guys, kisah ini dikongsikan dia dah cakap tadi, perkongsian di salah satu orang dekat Facebook. Dia jumpa sewaktu dia sedang scroll berkaitan dengan penyelamatan Jaslinda semalam. Dia kongsikan daripada Nazrin Aizat guys. Korang boleh tengok dekat Facebook. Dia tak pasti kisah ini benar ataupun tidak, tetapi berdasarkan perkongsian di bawah komen itu pun ada ramai yang menceritakan keadaan yang lebih kurang sama berkaitan dengan gangguan yang dialami. Berkaitan dengan kisah-kisah seperti ini, dia selalu baca di dalam page fiction Chacha berkaitan dengan kisah-kisah seram seperti ini. Tapi memandangkan kisah ini berlaku sewaktu beliau sedang menaiki bukit, so dia kisahkan kembali supaya korang dapat gambaran kemungkinan bagaimana gangguan boleh berlaku sekiranya korang diganggu ketika hiking ataupun ketika masuk ke dalam hutan guys. Okey guys, video ini sampai di sini saja. Apa pandangan korang mengenai kisah ini? Adakah ianya real ataupun korang sendiri pernah mengalami situasi yang seperti itu? Korang boleh share dekat ruangan bawah, komen di ruangan bawah supaya dapat orang lain dapat pengajaran daripada kisah-kisah yang korang sampaikan. Dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay? Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.